apa pandangan hang, bekerja atau bisnes, mana yang hasil lebih baik? Oh, pandangan aku lah mestilah bisnes. Kenapa? Mestilah bisnes. Tetapi itu pandangan aku. Tapi yang mana lebih baik secara general, dua-dua baik. Dua-dua bagi Ustaz. Tapi Kenapa hang rasa bisnes lebih baik? Part mana hang rasa lebih baik? kalau tanya diri aku, sebab bisnes ni dia akan membentuk kita, push diri kita sampai limit yang beyond the limit lah. Kita akan fikir tanggungjawab kita, otak kita sentiasa bergerak macam mana nak menyelesaikan masalah. Kita tak berada dalam situasi yang comfort zone. Aku tak gunakan istilah comfort zone, aku guna complacent zone. Aku mengasingkan comfort dengan complacent. Bagi aku, hidup ni kena comfort, tapi tak boleh complacent. Macam hang sebutlah, kita tak nak desperate. Kita nak berada, kita buat sesuatu dalam keadaan yang comfort, baru kita boleh thrive betul-betul. Itu berbeza, itu aku bercanggah dengan ideologi sekarang lah. Orang selalu kata comfort zone. Aku kata tak, comfort zone tu bagus. Bila kita kerja dalam keadaan comfort, selesa, tenang, kita akan perform kita akan perform. Tapi yang bahaya tu adalah complacent. Kita dah selesa dengan apa yang kita ada. So, bila dalam dunia bisnes ni, kita tak ada complacent zone. Kita akan push diri kita to the limit. Dan kita akan memanfaatkan otak kita lah, akal kita lah, untuk mencari idea, strategi semua lah. Bila bekerja dengan orang, bukan tak jadi macam tu, tapi terhad untuk kita berkarya tu. Itu pada pandanganku lah. Tapi setengah orang memang dia lebih mementingkan untuk tenang, sebab dia ada kerja-kerja lain. Contoh, dia ni merupakan ketua kampung, ketua AJK Surau. Dia di luar waktu kerja tu dia ada perform. benda nak buat. Jadi dia perlukan kejayaan yang tenang-tenang, tak terlalu serabut. Itu bagus. Ataupun mungkin anak dia ramai, dia nak develop 5 orang, 6 orang anak dia tu untuk jadi orang yang hebat. Jadi dia perlukan kerjaya yang tenang-tenang. Makan gaji tu sesuai untuk dia. Tapi kalau orang yang mungkin anak 1-2, jadi dia rasa diri dia boleh push to the limit, jadi sesuai untuk dia terjun dalam bidang bisnes lah.